Ada satu cerita ni dalam surga punya cerita lah. Nanti dalam surga, lepas kita dapat boarding pass tiket ni, kita nak kena daftar masuk ni, kena dekat lobby. Macam surga ni macam hotel kita lah, kita ada check in, kena isi maklumat sikit lah. Jadi ahli surga ni beratur panjang lah dekat lobby kaunter. Malaikat daftar, panggil, next, panggil. Awak kerja apa? Oh, kita kerja driver bus express. Oh, orang Kelantan ke? Oh, Kelantan. Oh, Pink Warrior ke? Oh, Allah. Memang Pink Warrior. Malaikat pun tahu juga rupanya. Malaikat pun tanya, awak dulu bawa bas dari mana ke mana? Oh, kita bawa dari Kuala Lumpur sampai Kota Baru. Oh, Kota Baru. Ikut mana jalan, cik? Oh, kita bawa Gombak, Bentung, Rauk, Lipih, Merapuh, Gomosek, Kuala Kerak, Kota Baru. Newcastle, Kota Baru. Malaikat pun tengok balik. Oh, itu road 8 Central Spine Road tu. Banyak kona-kona. Encik tekan minyak berapa laju? Oh, kita bawa Sopak Soneng. Sopak Soneng cakap Kelantan 140, 160. Bayangkan jalan Merapuh dia bawa 140. Malaikat kata, oh itu sudah bagus. Begini encik, ini kunci encik ambil. Encik punya bilik special, executive suite, 2 bedrooms, ada living area, ada kitchenette, ada private walk-out balcony, breakfast kat club floor, tak payah beratur kat bawah, TV LCD 40 inci, Nespresso coffee machine, bla bla bla, semua ada. Tekan kosong untuk semua servis. Silakan, tingkat 6. Dia dapat duduk executive suite. Driver bas ni gembira. Alamak, executive suite bawa 140 pun boleh masuk surga. Naik. Kebetulan belakang driver bas ni ustaz penceramah. Dia busybody, dah pasang telinga. Driver dapat suite, mana aku presidential suite ni kan gayanya. Dia pun malaikat panggil, next, panggil. Yang cik dulu kerja apa? Saya kerja ustaz penceramah. Oh, penceramah Maizrah Madrasah. Oh, Islam Merah pun saya ceramah juga. Oh, sapu belaka ya? Ya. Tak apalah ustaz, senang cerita. Ini kunci ustaz. Bilik ustaz tingkat bawah je, dekat dengan tangga tu. Standard room, 1 double bed. Ada TV CRT je lah ya, minta maaf. Hair dryer, iron board upon request lah ya. Air panas pun water dispenser kat luar. Air biru, air sejuk, paip merah, air panas. Ustaz ni marah lah. Encik malaikat, saya ni ustaz, awak ni salah ke? Takkan saya ustaz, bilik saya dapat duduk standard room, ini driver bus dapat executive suite. Salah dalam maklumat sistem ni. Malaikat tengok komputer. Tak encik, dalam sistem memang encik duduk standard room je. Ustaz ni tinggi suara, cik malaikat, jangan main-main dengan saya. Saya ni dulu penceramah. Atas dunia saya ingatkan orang pada Tuhan. Berceramah siang malam, menulis sana sini, suruh orang ingat ke Tuhan. Ini ke pembalasan saya dapat. Malaikat tu peluk naik angin. Encik, cik jangan tinggi suara dengan saya. Cik ingat encik seorang ke ingat manusia pada Tuhan? Encik, itu driver bas, dia drive 443 km Kuala Lumpur Kota Baru, 6 jam 32 minit, dia tekan 104. 45 penumpang dalam bas tak tidur. Berapa jam? 6 jam. Zikir, Allah mati aku ya Allah. Allah meninggal aku ya Allah. Ya Allah, ya Allah meninggal aku, mati aku ya Allah. Awak ceramah sejam, orang tidur. Berapa orang ingat Tuhan? Dah nak masuk tak nak masuk ni? Boleh.